Saya pernah pergi tengok satu orang badan besar-besar, orang tanam orang kemumikan jenazah. Dia ni daripada awal saya tengok duk tunjuk pandai, bok sombong lah, ambil pasyak lah. Dia tak apa tua lah, dia tak apa kuat. Orang bagi pasyak, cekak pasyak lah, keras lah. Dia embuih apa, dia jadi seketui pasyak, dia jampi apa dia pasyak lah. Dia ada pun dengan selekeh lah saya tengok pun kan, bukan kata ni pun dia rokok duk terkeluar rokok ni kan. Dia suruh pasyak tu bubuh kat telinga mayat tu dalam kubur tu. Masalah besar manusia hari ini bukan sebab tak tahu, tapi sebab terlalu sibuk nak tampak pandai. Ada orang sanggup bercakap tentang agama tanpa ilmu, beri hukum sesuka hati, malah buat amalan pelik sampai melibatkan urusan jenazah. Dalam ceramah ini, Dr. Maza bongkar sikap sebenar manusia yang suka tunjuk pandai walaupun hakikatnya kosong ilmu. Pedas, kelakar, tapi penuh pengajaran yang kena tepat pada masyarakat hari ini. Selamat datang di Rafiki TV, mengupas tentang isu-isu yang saat ini sedang viral, saat ini sedang diperbincangkan, terutama mengenai agama dan semacamnya. Langsung saja kita dengarkan dan simak ceramah atau penjelasan dari Dr. Maza dari sekarang. Pertama, apabila telah qamat telah berlaku, tidak ada selepas qamat kata Nabi illa salatul al-faridah maktubah, melainkan solat maktubah. Maka pas qamat, hatta orang yang nak sembahyang sunat pun tak boleh sembahyang sunat dah apabila telah qamat. Apatah lagi nak sembahyang jenazah. Jadi sembahyang jenazah boleh sembahyang kemudian. Ini menunjukkan mungkinlah Bilal pun tak. Yes. Dia silap. Itulah masalah pasal hak jadi pandai ni ramai sangat. Hukum siapa tengok dia. Setengah orang ni macam tu lah. Dia kadang-kadang, saya pernah pergi tengok satu orang badan besar-besar, orang tanam orang kemumikan jenazah. Dia ni daripada awal saya tengok duk tunjuk pandai. Cara tu cara orang pandai, orang kata nak tunjuk pandai lah kan. Pegang kan, bok sombong lah, ambil pasyak lah. Dia tak apa tua lah, dia tak apa kuat. Orang bagi pasyak, cekak pasyak lah, keras lah. Dia embuih apa, dia jadi seketui pasyak, dia jampi apa dia pasyak lah. Dia ada pun dengan selekeh lah saya tengok pun kan, bukan kata ni pun dia rokok duk terkeluar rokok ni kan. Dia suruh pasyak tu bubuh kat telinga mayat tu dalam kubur tu. Betul. Ada orang tanya, nak tak mana ni? Ada orang pun tanya, dia pun cakap tak apa elok. Dia kata cara tanya tu kan nak tak mana ni? Macam marah dia juga. Tak telinga tu. Bagi senang jawab sikit. Oh, dia BBC. Tapi ada orang pergi letak juga. Patut mau tarik dia turun tanam sekali dengan kawan tu ya. Dia tu pula, kadang-kadang orang ni dia nak tunjuk pandai benda yang dia tak pandai. Manusia ni kalau ni cakap sembang kampung kita kan, manusia ni kalau bodoh, 3 patah perkataan awal kita tahu hang bodoh, cakap kasar lah kan. Sebab tu kalau kita tak pandai, kita jangan tunjuk pandai. Kadang-kadang kita cakap kita boleh buah 2 biji ya, buah tu dah 3,000 biji, kita boleh 2, kita pergi tunjuk hak 2 tu tak pandai, dia guru tak kena kan, dia guru tak kena kan. Sebab tu orang Nabi kata, sebab tu orang kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, cakap hak elok ataupun diamlah. Hang tak tahu. Bila dia orang tak cakap, kita tak tahu dia bodoh ke cerdik. Bila dia cakap, kita confirm hang bodoh. Sebab tu kalau tak cakap, kita nampak dengan tie, dengan kot, pandai kot. Biar betul saya cakap kan. Cakap-cakap lah bodoh. Kan?
Saya teringat dulu satu tokoh Kelantan, dia kata ada orang hantar komen, apa ni masjid banyak pergi semayang minta hujan tengah padang. Mayanglah masjid. Orang tak cakap tak tahu bodoh ke cerdik, cakap tahu bodoh, memang semayang minta hujan, orang semayang tengah padang istisqa. Tu ada satu hamba Allah lagi duduk Pulau Pinang, dia kata kacau sangat musim haji tu, ramai sangat, buat bulan lain lah haji nak baca. Allah kata tak cakap tak tahu, cakap confirm kan. Nak bagi pendapat, kita nak bagi pendapat. Kalau kita tak ada pendapat, kata saya no comment lah, saya tak tahu, diam lebih baik. Sebab tu hadis yang kita baca hari tu kan, min husnil islami mar'i tarkuhu mala ya'ni. Di antara tanda baik Islam satu orang ni, dia tinggal benda tak ada kaitan dengan dia. Mungkin benda tu ada kaitan dengan kita juga, tapi kita tak tahu kat mana nak cerita tu, kita tak tahu. Lebih baik kita kata ni, ana dengar dah benda tu, tapi nak cerita tak tahu. Tapi tanya orang sekali-sekali, dia mungkin cerita pandai sikit. Okay. Ada soalan ni? Ya. Oh, kok panjang kok. Okey. Tak campur tadi kan. Yang baru bergabung nih di channel ini, jangan lupa untuk Anda gengs, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Dan insya Allah channel ini banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita ambil, baik dari pengalaman, ilmu, dan sebagainya. Biar tidak panjang lebar, mari kita mulai kembali videonya dari sekarang guys. Tadi ni kalau kita tengok penceramah Ustaz Sa'okok, kita kenal habak dia Sa'okok lah. Kalau dia tak ni, habak kat Jabatan Mufti lah, kita blacklist dah. Senang lah kan. Esok dia buat pula viral dalam internet, imam telah dipecat, diperlis hanya kerana sebatang rokok. Buat demo, lepas tu kutip sign rokok untuk kita. Okey, kalau satu orang isap rokok jadi tu imam kita, kita boleh tak semayang belakang dia? Boleh. Semayang kita sah, dosa dia lah. Tapi kalau kita diberi peluang untuk pilih tu imam, kita jangan pilih yang kita. Sebab tu Nabi suruh pilih aqra'uhum li kitabillah kan. Lepas tu kalau wa in kanu fi dzalika sawa a'lamuhum bisunnah. Mereka yang paling baca. Orang yang nak jadi imam ni, kalau pun tu pandai hadis pun dia tak baca, tak elok, dia tak boleh jadi imam. Sebab tu rahimallahu mura'an arafa qadra nafsihi. Jadi kita kena tahu kadar diri kita. Ada setengah orang tu dia tak boleh bacaan, dia gagah nak jadi tok imam, pantang tok imam, tak lambat lagi, nak main lagi 10 minit, dia langkah pi. Dia celapak naik. Dia celapak naik, punya teringin nak jadi tok imam. Syok dia kan ada apa. Dia celapak naik. Bila dia baca pun jadi kacau. Kerana Nabi kata aqra'uhum li kitabillah, yang paling boleh baca kitab Allah. Ni nak peringat kena dalam masjid mana pun. Jadi dia baca tak, baca bahasa orang nak semayang di belakang. Kitab Allah tu betul lah, tapi bila orang baca tak sedap, salah, orang tak sedap. Orang gesek bola kot tali tu, orang bagi kot batang besi tu, jadi bunyi tak sedap lah. Bukan kata ada beola tu, beola lah sakit telinga kan. Jadi kita tak, dia tak tahulah bangga. Jadi kita tak boleh, Tuhan Nabi suruh kita setiap orang ukur kadar diri dia jangan naik lah. Contoh kan, jadi aqra'uhum li kitabillah, yang paling boleh sekali membaca kitab Allah, dia naik kan. Fa in kanu fi dzalika sawa fa a'lamuhum bisunnah. Jika semuanya sama, yang ni pun baca bagus, ini baca, tapi yang ni lebih alim tentang sunnah, kita tahu lah ni kerana dia ada ilmu. Dia ada ilmu, kerana dengan ilmu sunnah tu dia tahu lagi semayang salah lebih kurang apa dia tahu kan. Jika yang tu pun sama, aqdamuhum lil hijrah, jika sama, hak paling dahulu hijrah. Dan sebagian riwayat maksudnya yang banyak sumbangan kepada Islam.
senioriti di sudut sumbangan pada Islam tu. Mana kadang bila nak jadi tu imam ni, bukan saja dia jadi, kita syok ikut dia. Kita kata ni imam orang saleh, ni orang baik. Tapi bila kita tahu dia bukan orang saleh, orang fasik jadi imam, kita tak syok. Sebab tu antara imam yang tak diangkat pahala dia, yang disebut oleh Nabi, adalah imam yang tak disukai oleh makmum dah. Makmum tak suka, dia nak jadi imam juga kan. Orang semua nak jadi imam berbetisah, dia tak okok wah lah kan. Jadi dia naik jadi, tapi kita sembahyang sah. Tapi pihak yang memilih, tak kira lah jabatan mufti ke jabatan agama ke, kalau dah tahu tu imam merokok, patut tak boleh pilih lah. Jangan pilih tu imam merokok. Hatta banyak lagi lah tu imam riba, tak boleh pilih. Setengah orang dia rasa tak salah. Beli kereta pinjam di mana? Pinjam satu bank, Islamik ke tak Islamik, cara tak Islamik. Kereta besar, dia tak perlu besar tu pun riba. Kita tengok tak salah, pakai naik kereta pakai riba, dosa besar dalam agama. Dosa besar dalam agama. Jadi ini kita nak kena jaga. Sebab tu cuma kalau dia dah jadi, kita janganlah buat mufarakah tunggu tu imam habis kita semayang dua jam, tak boleh. Tetap kita semayang di belakang dia. Tanggungjawab lantik tu pihak yang melantik. Cumanya kalau kita berjalan 15 orang, 5 orang, main 5 orang nak jadi imam seorang-seorang, kita tolak hak paling bagus lah di kalangan kita tu. Apabila kita ada kuasa memilih, main masjid tuan-tuan tak ada kuasa memilih, jadi hak mana jadi itu dia jadi dululah. Tuan-tuan tak puas hati, ada masalah, hantar main kepada pihak ulul amri supaya kita berbetul, supaya kita berbetul. Orang Melayu ni dia susah sikit. Dia kadang-kadang orang habak dia tak faham, habak terang dia merajuk, habak sikit dia tak faham, tu masalah. Arab dia, saya kadang tengok di Jordan, saya tengok kadang-kadang Arab ni lebih-lebih pula dah kan. Tu imam betul tak main, seorang nak jadi imam, ujung dia kata kalau hang nak jadi imam kau balik, dia boleh kata kau tu undang kau boleh naik. Lepas pada tu dia minum sekali okey pun kan. Kita kalau kata macam tu 7 keturunan muka hang tu ingat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah video yang sangat menarik sekali, dan tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan. Dan kali ini saya akan membahas dan mengomentari sedikit apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberikan oleh Dr. Maza, guys. Kalau tak tahu, jangan sibuk nak tunjuk pandai. Dalam ceramah ini, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin atau lebih dikenali sebagai Dr. Maza sentuh satu penyakit masyarakat yang makin banyak hari ini. Cakap benda yang kita sendiri tak paham, tapi berlagak macam paling alim. Ada orang sampai buat amalan pelik masa kebumikan jenazah. Kononnya boleh memudahkan mayat jawab soalan kubur. Sedangkan benda itu tak ada sandaran dalam agama. Yang lebih bahaya bila orang jahil ni suka tunjuk pandai depan masyarakat. Dr. Maza ingatkan, Nabi Muhammad SAW sendiri ajar, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik atau diam. Kadang-kadang diam itu lebih mulia daripada bercakap tanpa ilmu. Dalam isu imam pula, beliau jelaskan, solat belakang imam yang merokok masih sah. Tapi kalau ada pilihan, pilih imam yang lebih baik bacaan dan akhlaknya. Jangan normalisasikan dosa hanya sebab semua orang buat. Ceramah ini memang pedas, tapi penuh pengajaran. Ramai terasa sebab ia kena tepat dengan sikap masyarakat hari ini. Suka komen semua benda walaupun tak paham hukum. Kesimpulannya, ukur diri sebelum bercakap dalam agama
ilmu lebih penting daripada sekadar yakin atau pandai bercakap. Kalau setuju dengan nasihat ini, tinggalkan komen. Kalau tak tahu, lebih baik diam. Jadi bagaimana gengs pendapat kalian, tanggapan kalian mengenai pembahasan atau jawaban yang mana disampaikan oleh Dr. Mazah mengenai hal mentalkin mayit ketika dikebumikan atau dikuburkan di bawah tanah. Bagaimana tanggapan kalian sebagai ahli sunnah wal jamaah yang selalu mempraktekkan, yang selalu mengamalkan ketika ingin menguburkan atau setelah dikuburkan, maka seorang ustadz atau seorang tokoh agama mentalkin, mengarahkan untuk menjawab nanti apa yang akan diberikan pertanyaan oleh para malaikat, seperti man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak mengenai pandangan atau tanggapan atau jawaban yang mana disampaikan langsung oleh Dr. Mazah? Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita bincang-bincang mengenai dalil-dalil apapun yang berkenaan dari video yang sudah kita saksikan bersama. Perbedaan itu sangat indah. Jangan sampai ada perpecahan sehingga umat Islam terpecah belah. Silakan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.